Hey guys, welcome back to my channel. So di video kali ni kita sambung unboxing Beyblade terbaru Price Pay. Yang tadi pun Price Pay juga. Okay. So inilah T-Rhino Beat. Saya tak pernah ada lagi Beyblade ni. So dia bagi sepi. Dia tak tahu logo attack type ke apa. So mungkin dia tersalah print ke apa. So ratchet dia saya percaya 470. Dan Q2 quick. Driver dia sebelah gear, sebelah biasa, tapi dia condong ke bawah sikit. Battle static dia, cara pembasaran dia punya apa ability, right? So jom kita buka. Dekat sini ada selotip, kat bawah pun ada. Okay, kita buka. Kita dapat launcher. Tolonglah launcher yang smooth sikit. Siap. Kita dapat launcher sama seperti sebelum ini. Dia punya winder dan juga dia punya bay. Okay. So inilah Beyblade T-Rhino Beat. What? Kita dapat sama guys, 470. Dan driver sebelah, tapi dia bukan flat lah. Driver yang dia betul sebelah flat kan. Oh, dia terlebih kot. Kita betul. Tengok. Let's go. Woohoo. Okay, show. Ini ada check dia 470 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Bukan. Lihat. Ini 460 ni. 1, 2, 3. Oh, ni 460 guys. 460. Salah lagi. Dia salah bagi bawah dia. 460. Ni driver dia quick. Dia separuh. Tapi separuh dia ke dalam dah. Separuh dia ke dalam. Kelakar sikit. Jawab. Driver dia separuh ke dalam. Dia sepatutnya flat habis. Dia flat tapi condong. Macam ni. Dia condong ke sini. Macam driver flat terpotong. Sing. Nanti kita tengok macam mana gimmick dia. Ni saya rasa 3D printed guys. 100%. So ini blade dia. Blade yang saya tak pernah dapat lagi. T-Rhino Beat. So ini ialah Beyblade Dino. Dia ketat sikit sama macam Shelter Drake sebelum ni. Okay, so ni lah blade dia, T-Rhino Beat. Dulu saya cari juga Beyblade ni, kat mana ada jual lah. Semua tak ada. Kalau yang beli Shopee, TikTok tu semua dia bagi tahu dah yang tu price pay, tapi bukan harga. Itulah harga mahal sikit. Okay, so inilah blade dia Dino. Dia ada macam apa, sisik-sisik ya. Ada diamond kecil sini melambangkan dia punya tulang belakang tu ya. Lepas tu kita ada Beyblade Dino lagi. Ada saja. Akan datang ya. Kita pasang. Lepas tu kita test spin lah. Jangan risau launcher kita ada. Oh, yang ni tak ketat sangat. Dia lembut je. Jadi longgar. Agak mengecewakan. Dia longgar sikit nampak. Dia tak ketat, dia longgar. Okay, jom kita test speed. Let's go. Mana stadium? Ya. Hujan. Ini ialah hari hujan. So cuaca kat sini cuaca hari ni sangat sejuk.
Okay. Sini ialah stadium original. Di sini kita tak dapat pula stadium BBX kan. Mungkin dah habis ke stok ke apa. So first kita nak tengok pusingan hantu bulat. Okay. Kita luruskan winder ni. Lagi winder ni saya bagi giveaway. Giveaway siapa yang nak. Free. Tak payah bayar. So inilah kita akan test pelancaran hantu bulat. Okay, see kena kat sini. 3, 2, 1, basic. Oh, dia dah buat extreme dash lah, tapi tak berjaya. Film-film gila tu. Adakah dia ada banyak stamina? Dia tidak ni. Dia dah start goyang dah. Macam dah tak seimbang itu. Okay. Next kita tengok whale with ombak paus. Dia defend ni. Kita try 3, 2, 1, go. Extreme dash. Tapi tak boleh. Extreme dash mini. Itu pusingan dia. Ni Everlate ni. Bukan. Okay. Untuk blade shelter rig, launcher shelter rig. Yeah. Oh, that was dangerous. Tengah-tengah ada keluar sini. Bahaya tu, bahaya. Okay. Terus lagi. Dia flat habis sebab tu dia terkeluar. Dia tak ada grip pada stadium ni. Aduh. Oh. Chill. Next kita tengok Tyranno bit. Okay. 3, 2, 1, go shoot. Okay, Beyblade dia lompat-lompat sebab daripada sebelah-sebelah tak sama. Dia cepat hilang stamina. Sebab blade ni sebelah tinggi. Dia sebelah tinggi, sebelah rendah, tapi dia ke dalam. Macam what the heck is this driver? Dia betul kalau dalam tu dia akan lompat kan. Ataupun dia langgar extreme sini, dia lompat. Tapi driver dia kali ni macam ni. Driver flat, lepas tu potong je ni. Sak betul. Itulah, jadi kurang. So tu ada pusingan untuk kesan mobil yang saya baru beli. Ada lagi sebenarnya, tapi saya tak boleh beli semua. Dia macam kena skip sikit. Pelik kat driver dia. Dia sebelah sini dia buat full, tapi bagi sini dia separuh je. Dia macam flat, lepas tu dengan gear flat sebelah. So dia punya extreme dash still function, don't worry. Cuma dia pelik sikit lah, habis pelik sikit. Wow,
Wow. Pak dia tercabut guys. Dia langgar-langgar, lompat-lompat, tercabut. Jap. Lompat-lompat, tercabut. Tercabut guys. Kok bisa? Ya. Kok bisa tercabut longgar kot. Kenapa nanti kita adjust sikit. Dia longgar sebab apa? Buat skru ke? Ni skru ni empat. Mungkin dia skru terbang layang. Macam ni. Okay, betul. Dia sekarang tak ketat sangat. Okay. Break ni kalau korang hentak dengan paku tukul besi, patah terus. Tak cerita banyak. Sebab dia bukan besi sepenuhnya tau. Dia campuran besi, kuprum, alloy macam tu. Gabung-gabung lah. Itu dia tuang lah dengan cetakan. Kita keluarkan cetakan tu, dia bersihkan sikit, kita pasang assemble. Easy kan? Easy kerja. Okay. Longgar ke sama je? Oh, saya tahu kenapa dia longgar. Sebab dia tak ada dia tak ada cover ni tau. Cover yang kat atas ni. Dia kosong. Dia macam free ball punya bit. Free. Dia lupa nak 3D printed ni kat atas. Sebab tu dia longgar guys. Dia macam driver sebelum ni. Kalau kita bogam gajah, tu lekatkan terus. Ni ketat ada. Adakah hujan? Yalah guys, hujan lah. Oh, macam mana saya nak keluar makan? So, turun bawah lah, minta air panas. Minta air panas kat kedai bawah ni. So, kita makan Maggi sebagai sarapan. Sebab tak ada keluar guys, hujan. Saya tak ada payung. Aktiviti saya dah duduk kat sini selama seminggu lebih. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Saya duduk 8 hari. 30 hari, 31 dah cukup sebulan. So kita try lawan lah wheel dengan hantu ni. 3, 2, 1, shoot. Jadi suara pecah je. Dia ambil masa untuk ni. Slow dia. Hai. Wheel tewas. Okay, try wheel dengan Shelter Drake. 3, 2, 1, okay. Kita slow, tak ada kuat sangat. Shelter Drake dengan Tyrannosaurus. Beyblade saya lama-lama je nama Flame SB tu masih tahan. Tapi ada beberapa yang dah pecah. Di antaranya ialah Gas Fafnir, Win Knight skru dia tercabut yang bawah tu. Rugi tak? Rugi dah nak beli payah. Wah, dia kick semua Saya beli yang tu ni. Sebelum ni kick over.
Hantu bulat. Terus nak. Wow. So itulah dia review ke semua Beyblade dalam masa 2 hari, okay. Semalam dan hari ni, okay. So jangan lupa untuk subscribe guys, kalau korang suka dengan video ni. Nanti kita beli lagi sebab kedai dia tak jauh sangat. Kau buka langsir ni, turun bawah, bam, kedai dia. Okay. Kita nak buat korang jalan arena warna, tak boleh, ada hujan. So ni ke-4B. Semua ni ialah price bay. Semua ni payah dapat guys, susah dapat. Kau pergi kat mall buka kotak pun kau beli kat mall tu, kau balik rumah buka kotak, confirm tak dapat. Sebab ni judi tau, dia kira Takara Tommy buat tu version judi. Korang kena melabur lagi, tak dapat melabur lagi, tak dapat melabur lagi. Macam tu lah, tu nama pelaburan yang merugikan. Lepas tu tak boleh nak jual. Lepas tu saya tak belilah arena booster pun, saya beli jarang-jarang. Saya beli pun yang kalau kotak dah terbuka, tengok apa dalam ada, okey, tu saya ambil. Yang baru ni kan saya beli dekat Sama Piramid kan, semua kotak kena buka. Lepas tu saya dah nampak, terus belilah kan. Saya minta staff tu tolong tip je lah. Okay. Kalau ini dia bukan judi, dia dah bagi tahu korang dapat apa dalam. Dia tak tipu. Ya, random booster tapi still ada orang masih beli. Why? Kau beli random booster, lepas tu tak dapat, beli lagi. Sampai budak mental koyak, tak dapat price. Terima kasih lagi ya. Bye bye. Lupa subscribe tau.